Okey, kepada semua trader yang lama ataupun yang baru, korang tahu tak, korang perasan tak dalam setting ni, terutama dalam MA yang popular orang pakai, kalau kita tengok dia punya setting-setting ni, berapa ramai trader yang faham betul-betul konsep dia punya setting ni. Contoh period, ada yang letak 50 standard dia, ada yang letak 100, ada yang letak 200, ada yang letak 10, ada yang letak 5. Tapi korang sebenarnya faham tak apa maksud angka yang korang letak tu? 20, 50, dan juga di method. Ada simple, ada exponential, ada smoothed, dan ada tak nampak ni. Okey, linear weight. Okey, yang ni semua ni, benda-benda semua ni, ada 4 konsep kat sini, metod ni. Korang faham tak dia punya perbezaan 1, 2, 3, 4 benda-benda ni semua? Kalau korang tak faham benda ni, memang susah korang nak jadi seorang trader yang berjaya. Jadi korang kena faham benda-benda ni semua. Okey, tu satu. Dan seterusnya, okey, berkenaan dengan yang ini. Okey, semua benda ni dia ada close, ada open, ada high, low, yang median price, ada typical price. Okey, semua benda-benda ni korang faham tak? Kalau korang tak faham, korang tolong study. Kalau tak, memang korang tak akan jadi seorang trader yang berjaya. Percayalah cakap aku. Okey, sekian. Cuba belajar dulu benda ni.